Hari ni aku nak tunjuk kat hampa macam mana aku nak transfer Facebook RM1 ni. Tempat RM1 ni aku beli dekat dengan kedai tadi ni RM5. So aku nak transfer pokok ni ke dalam pasu bunga ni. Okay, lepas tu aku ada beli tanah ni, aku beli dekat dari DIY lah, nama apa tak tahu, pos Romet. Aku beli dekat dari DIY RM3.5. Tadi aku tunjuk macam mana kita nak transfer. Okay, mula-mula saya akan buka tanah dulu tanah yang saya beli dulu. Okay, masukkan ke dalam pasu, letak sikit ni ya, Islam. Kita masukkan dalam pasu macam ni, agak macam ni, sikit lagi, agak setengah daripada ini, itu macam ni. Boleh tu. Lepas tu kita buka dia punya ni, buka ni, dia punya polybag ni yang kita buka, kita tarik dia, dia nampak kan, ni kan. Lepas tu letak ke dalam pasu gini, dan kemudian masukkan tanah yang lebih tadi dah. Tanah yang lebih yang tadi, okay. Masukkan ke dalam ni ya. Macam tu. Okey, macam ni. Ratakan. Cukup untuk satu bungkus RM3.50 sen. RM3.50 lah, orang tahu dah. RM3.50. Okay. Macam ni. Dah siap lah. Nanti aku akan cuba update lah pokok kunyit aku ni sama yang sekarang ni. Okay.